A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sesi kuliah bulanan kita pada setiap hari Selasa minggu yang ke-2. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah untuk sentiasa mengambil bahagian dalam majlis ilmu. Sabda Nabi SAW, barang siapa menduduki sebuah majlis ilmu, setelah selesai majlis ilmu tersebut, maka diampunkan dosa-dosa orang yang mengambil bahagian dalam majlis tersebut, dan malaikat akan mendoakan pengampunan. Dan Allah Ta'ala akan bertanya kepada para malaikat, apakah yang diinginkan oleh orang-orang ini yang menghadiri majlis ilmu? Maka malaikat akan berkata, mereka inginkan syurga. Allah Ta'ala bertanya lagi, pernahkah mereka melihat syurga? Malaikat jawab, tidak ya Allah, mereka tak pernah melihat syurga. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, kalau mereka pernah melihat syurga, apa mereka akan buat? Maka mereka akan tiap-tiap waktu berada dalam majlis ilmu. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi kepada para malaikat, daripada apa yang mereka ingin jauhkan diri mereka? Maka malaikat jawab, mereka ingin menjauhkan diri mereka daripada neraka. Kemudian Allah Ta'ala tanya, adakah mereka pernah melihat neraka? Maka malaikat kata, mereka semua tak pernah lihat neraka. Kemudian Allah Ta'ala tanya, kalau mereka pernah melihat neraka, macam mana? Maka mereka lagi dan lagi akan sentiasa menghadiri majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, itulah perbualan antara Allah dan juga para malaikat tentang orang yang menghadiri majlis ilmu, dan Allah Ta'ala sangat menghargai mereka yang sentiasa menghidupkan majlis ilmu. Jadi insyaAllah kita sambung, sebab sekarang ni bulan Syawal. Jadi saya duk ingat kita share satu hadis berkaitan dengan puasa 6. Saya pun tak puasa 6 lagi. Harap-harap sempatlah, ni dah masuk raya yang ke-9. Moga-moga kita diberi kesempatan, ada lagi 21 hari lagi untuk mengejar puasa 6. Ayo kita mulakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah bicaraku. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kefahaman kepada mereka-mereka yang mendengar, khususnya kepada diriku sendiri. Baik, di sini ada satu hadis sahaja yang dikongsikan oleh Imam Nawawi berkaitan dengan puasa 6 di bulan Syawal. Bab istihbabi saumi sittati ayyamin min Syawal. Bab kemustahaban berpuasa 6 di bulan Syawal. Mustahab bermaksud kalau tinggal tak dapat dosa, kalau buat dapat pahala, dan dianjurkan. Kalau macam sunat, tinggal tak dapat dosa, buat dapat pahala, tetapi taklah dianjurkan. Macam kalau buat, alhamdulillah. Tetapi mustahab ni dianjurkan, digalakkan, dianjurkan dan digalakkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansar. Abu Ayyub ni dia bukan orang biasa. Dia ini dekat Madinah ada rumah. Masa Nabi SAW datang dari kota Mekah dan berhijrah, pada ketika umur Nabi berumur dalam 52 tahun ataupun 51 tahun, Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka semua orang Madinah ni dia berkejaran tarik unta Nabi. Sinilah, sini ya Rasulullah, buat rumah dekat sini. Saya nak Nabi buat rumah dekat sini, sebab Nabi orang baru hijrah. Sini macam kata YB lah, YB datang rumah saya, YB datang rumah saya. Semua tarik unta Nabi, semua berkejaran untuk mendapatkan Nabi duduk di tanah mereka. Kemudian Nabi kata, tenang semua, jangan bergaduh. Saya tidak akan memilih
mana-mana tanah untuk saya duduki, saya akan biarkan unta saya. Di mana unta saya berhenti, di situlah rumah saya. Supaya tak bias. Kalau saya pilih A, B cakap. Kalau saya pilih B, A cakap. Jadi biar unta ni mana dia berhenti, dengan izin Allah di situ rumah saya. Jadi unta tu jalan, dia berhenti, dia duduk. Kemudian Nabi tanya, tanah siapa ni? Rumah siapa ni? Maka dia, seorang sahabat angkat tangan. Nama sahabat tu Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata, rumah saya ya Rasulullah. Maka dia kata, dengan itu, inilah rumah aku pada hari. Maka daripada situlah dibina Masjid Nabawi dan terjadilah pusat di Madinah Al-Munawwarah. So hadis tu diriwayatkan oleh sahabat yang beruntung ni. Dekat tanah dia Nabi bina rumah. Jadi apa kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shoma ramadhana, barang siapa setelah berpuasa Ramadan. Ini dia punya prasyarat dia. Nak dapat kelebihan puasa 6, prasyarat dia kena puasa bulan puasa 30 hari penuh. Dia kalau bulan puasa tak puasa, tiba-tiba nak expect dapat kelebihan puasa 6, dia tak dapat. Man shoma ramadhana, mestilah pertama dia telah puasa 30 hari ataupun 29 hari, bergantung kepada anak bulan, puasa Ramadan yang penuh. Summa atba'ahu sittan, kemudian dituruti dengan sittan, dengan 6 puasa min Syawal, di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahri, maka dia dapat puasa pahala umpama puasa setahun. Dia dapat pahala umpama puasa sepanjang tahun. Jadi ulama buat formula macam mana puasa 30 hari campur 6 dapat pahala puasa setahun. Sebab dalam satu ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, barang siapa buat satu kebaikan dapat 10 ganjaran. Barang siapa buat satu kebaikan dapat 10 ganjaran. Jadi 30 kali 10 300. Betul? 6 kali 10 60. 300 campur 60 360. Jadi setahun ada 360 hari qamari. Kalau syamsi dia jadi lebih. Syamsi jadi lebih, qamari jadi kurang. Kalau syamsi maknanya kita buat kitaran hari ikut matahari, dia jadi 365, lebih kurang macam tu. Tapi kalau kita ikut kitaran hari ikut bulan, satu hari itu ikut putaran bulan, dia jatuh 360 hari. Jadi itu formula dia. Barang siapa berpuasa 30 campur 6, dia dapat pahala umpama puasa setahun. Jadi sepanjang dia hidup di dunia ini, dia dapat pahala umpama puasa hari-hari. Jadi di kiamat nanti bila kita bangun, kita dikategorikan sebagai orang yang berpuasa seumur hidup. Jadi kita tak sama dengan orang lain. Kita jadi bangga. Padahal puasa tambah 6 hari je lagi tuan-tuan. Dan kita akan dikategorikan sebagai orang yang berpuasa seumur hidup. Siapa tak nak? Dia jadi special, dapat title orang yang berpuasa seumur hidup. Jadi itulah. Perempuan yang uzur dia itu tidak dikategorikan dalam kelebihan itu. Itu satu soalan yang bagus. Suatu hari ada seorang sahabat pernah bertanya, kenapa wanita ada kan? Kenapa wanita tidak boleh menjadi pemimpin? Maka Nabi bersabda, kerana mereka ada kekurangan dalam agama. Maka para sahabat bertanya lagi, apa kekurangan mereka dalam agama? Maka Nabi bersabda, kerana mereka setiap bulan akan datang uzur. Maka dengan itu solat mereka akan kurang, puasa mereka juga akan kurang. Nampak macam kecil, tapi dengan kekurangan tersebut maka dah jadi kekurangan yang besar dalam agama mereka. Tapi kita kalau nak tanya balik, bukankah itu juga daripada Allah kan? Jadi nak jawab soalan tu saya tak mampulah. Cuma dalam hadis tu Nabi berkata, kenapa wanita tidak boleh memimpin? Kerana ada kekurangan dalam agama. Kerana bila dia datang bulan bukan sekadar tak boleh solat, bukan sekadar tidak boleh berpuasa,
malah juga tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, jadi itu boleh dikategorikan sebagai banyak kekurangan. Maka itu harap menjawab soalan lah. Jadi wanita itu memang Allah Ta'ala dah cipta seperti kalau dia tak datang uzur, dia puasa 6 lah. Jadi tapi sebab dia datang haid 15 satu hari atau ke 15 hari tu, dia still kurang lah dekat situ. Dia still boleh puasa 6. Oh, maknanya sebab dia tak puasa 30 tu lah. Kalau ikut matematiknya tak dapat juga. Kalau ikut matematik Al-Quran tadi. Tapi siapa tahu, Allah Ta'ala maha menerima ibadah, dan bergantung kepada niat seseorang itu Allah menilai dan memberi pahala. Jadi kita hanya mampu mengharap agar kita dikategorikan dalam orang yang berpuasa seumur hidup, insya-Allah. Baik, itu adalah satu je hadis yang ada dalam kitab ini berkaitan dengan puasa 6. Saya sambung terus dalam puasa, saya sambung teruslah kelebihan berpuasa hari Isnin dan hari Khamis. Boleh ya? Sebab dia masih ada vibe puasa tu ada lagi kan. Sebab ramai dah macam dah tertinggal bulan Ramadan dan kita dalam mood Syawal. Seterusnya, hadis kelebihan berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari Abu Qatadah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain, tentang puasa pada hari Isnin. Sebab sejak para sahabat duduk dengan Rasulullah, mereka tidak pernah tidak lihat Nabi tak berpuasa pada hari Isnin, mesti puasa pada hari Isnin. Maka dia orang tanya, ya Rasulullah, kenapa setiap hari Isnin mesti Nabi berpuasa? Maka Nabi bertanya, ada dua sebab. Ada dua sebab kenapa aku berpuasa pada hari Isnin. Yang pertama, fihi yaumun wulidtu, aku dilahirkan pada hari Isnin. Sebab Nabi kan dilahirkan pada hari Isnin. Kalau ikut lagu nasyid tu, malam subuh yang indah 12 Rabiul Awal, tahun gajah kan yang kita selalu nasyidkan tu. Kalau ikut yang paling popular 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah, pada tahun Abrahah menyerang Kaabah dengan tentera gajah. Tapi hari dia confirm. Tarikh ada percanggahan pendapat ulama, tapi hari confirm hari Isnin Nabi lahir. Jadi kita sambut birthday setahun sekali. Nabi sambut birthday, hari lahir, itu baru betul. Birthday, hari lahir, tiap-tiap minggu. Dan cara Nabi menyambut birthday beliau bukan dengan potong kek, dengan jamu makan, tapi dengan berpuasa. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut sunnah, hari birthday tuan-tuan puasa pada hari itu. Macam saya lahir hari Ahad, tapi tak sunnah lah nak puasa hari Ahad. Mari kita puasa hari Isnin ikut sunnah Nabi kan. Jadi Nabi kata, aku puasa hari Isnin sebab aku lahir pada hari Isnin, jadi aku menyambut hari kelahiran aku pada setiap hari Isnin. Sebab kedua kenapa aku berpuasa pada hari Isnin, kerana surah yang pertama di dalam Al-Quran dari segi susunan, surah yang pertama dari segi susunan di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, iaitu surah Iqra, surah yang pertama diturunkan ke atas aku adalah diturunkan pada hari Isnin. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang diturunkan dalam Gua Hira tu, wahyu tu turun pada hari Isnin. Yaumun bu'ittu au unzila alayya fi, pada hari itulah aku diangkat menjadi seorang nabi. So dua sebab, hari aku diangkat menjadi seorang nabi pun ada hari Isnin, dan hari kelahiran aku juga pada hari Isnin. Jadi untung jugalah orang yang lahir pada hari Isnin, dia ada persamaan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada baca satu artikel Queen Elizabeth yang mangkat dulu pun, dia setahun dia ada 2 birthday. Satu birthday dia ikut hari, dia menyambut, contohnya
katalah dia merujuk balik, dia lahir tu pada hari Isnin minggu kedua pada bulan 6. Jadi setiap tahun dia tak ikut tarikh. Setiap hari Isnin minggu kedua bulan 6 dia sambut hari lahir dia. Dan kali kedua dia sambut hari lahir dia adalah pada tarikh dia. Sebab tarikh contohnya saya lahir 19 Oktober. 19 Oktober 1986 dia pada hari Ahad. Tapi 19 Oktober 1987 dah bukan hari Ahad. 19 Oktober 2025 lagilah bukan hari Ahad, mungkinlah hari Ahad. Jadi dia tak jadi sama dengan hari. Jadi Queen Elizabeth tu dia sambut dua kali. Satu ikut tarikh, satu ikut hari pada minggu dan bulan beliau dilahirkan. Dia dilahirkanlah. Itu cara dia. Jadi kita pun boleh rujuk baliklah kan. Macam mana nak menyambut hari lahir. Baik. Dan ada sebab ketiga. Ada banyak sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin. Yang dua sebab pertama tadi sebab yang khusus. Sebab yang khusus dengan Nabi lahir pada hari Isnin dan diangkat menjadi seorang Nabi juga pada hari Isnin. Sebab yang ketiga ni lebih umum dan saya rasa sangat sesuai dengan kita. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pani. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamis. Kenapa Nabi berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis? Adalah kerana malaikat yang tulis amalan kita ni, kanan dan kiri ni, setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis dia akan renew dia punya buku. Hari Isnin setiap petang sebelum matahari terbenam dia tutup buku tu dibawa naik ke atas untuk di lock, simpan dalam accounting punya buku. Lepas tu kita buat amalan lagi Selasa, Rabu, Khamis. Syukran besar kau bagi sini. ठीक है dah agak tadi lupa. Jadi setiap hari Isnin malaikat Raqib dan Atid dia akan tutup buku dan dia akan bawa. Lepas tu hari Selasa punya malam tu, Selasa punya malam yang mana sebelum hari Selasa tu dapat buku baru dan dia catat balik. Selasa, Rabu, Khamis petang tu dia hantar buku baru. So every week 2 kali kita punya buku amalan ni diupdate dan dibawa ke langit. Jadi kenapa kita berpuasa pada hari Isnin? Supaya hari buku kita nak diupdate tu kita ni fresh, tak ada dosa. Sebab bila kita berpuasa dosa-dosa kita diampunkan. Jadi bila malaikat nak hantar buku tu sini kosong. Jadi penuh pahala. So setiap minggu hari Isnin hari Khamis buku kita tu sampai ke Lauh Mahfuz, disimpankan dalam buku kita punya database tu, dia akan jadi fresh daripada dosa. Dia tak ada dosa, dia jadi penuh dengan pahala. Jadi itu kelebihan. Nampak macam kecil, tapi orang yang puasa Isnin Khamis, selain daripada ini adalah kajian saintifik kan. Kajian saintifik daripada para doktor mengatakan seminggu sekali kalau puasa pun bagus, seminggu 2 kali puasa pun bagus. Dia refresh, dia bersihkan kita punya usus dan yang sebagainya lah. Tapi yang tu untuk rujukan tambahan kena tanya kepada doktor ya. Tapi ada kajian, tuan-tuan boleh rujuk research paper rasa daripada John Hopkins kan, John Hopkins University Washington rasa saya. Dia ada buat satu research article paper, terbukti orang yang puasa pada hari Isnin dan hari Khamis itu bagus untuk dia punya badan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Amalan-amalan akan diangkat pada hari Isnin dan hari Khamis dan Nabi bersabda, fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan aku suka ketika amalan aku dipersembahkan kepada Allah pada hari Isnin dan Khamis aku berada dalam keadaan yang terbaik, iaitu keadaan yang berpuasa.
Jadi kita pun insya-Allah, termasuk saya pelan-pelan boleh mula biasakan diri dengan berpuasa hari Isnin dan hari Khamis. Hadis kedua berkaitan dengan puasa hari Isnin dan hari Khamis. Hadis ini diriwayatkan oleh isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnain wal khamis. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa istiqamah, berpegang teguh untuk berpuasa pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Habis. So kita dah bincang puasa 6 di bulan Syawal, kita dah bincang puasa Isnin dan puasa Khamis. Seterusnya kita nak bincang tentang berpuasa minimum 3 kali ataupun 3 hari dalam sebulan. Ini Nabi punya pesanan. Selain daripada bulan Ramadan, kita mesti mau puasa minimum 3 hari dalam sebulan. Hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dulu apa saya ingat, sekarang Mak Saleh dia memperkenalkan intermittent fasting. IF kan ada juga. Itu intermittent fasting ni maksudnya dia makan hanya sekali dalam 9 ke 10 jam. Jadi dia bangun pagi tu sebab dia tidur katalah pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia bangun pagi, so dia boleh breakfast pukul 8. Lepas tu 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petang baru dia makan balik. So tengah hari tu dia tak ada. Ada setengah tu dia skip breakfast, dia ambil brunch. Ada yang ambil early lunch ataupun late breakfast. Itu orang putih punya style lah. Tapi kalau kita nak ikut sunnah, kita puasa terus lah. Cuma di Malaysia ni sebab puasa tu dalam 15 jam, 16 jam, perlukan stamina, khususnya pada musim panas. Macam hari ni panas. Baik, apa hadisnya berbunyi? Berpuasa 3 hari minimum dalam sebulan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Pada suatu hari Nabi panggil aku. Nabi kata, "Abu Hurairah, sini. You bagus. You orang rapat dengan saya. You banyak hafal hadis daripada saya. Jadi special saya nak bagi kepada kamu 3 wasiat." Dia bukan nasihat. Nasihat ni kita minta bawa orang bagi. Wasiat ni kita sebagai macam cikgu ataupun guru, kita yang nak bagi kepada seseorang itu kerana kita sayang dekat dia. Dia bukan Abu Hurairah minta. Dia kata dia yang nak bagi kepada Abu Hurairah, aku mewasiatkan kepada engkau. Dan nasihat ni pula, you dengar okey. Kalau you tak dengar, you rugi. Wasiat ni pula mesti you kena dengar. Sebab tu kalau kita dekat anak kita nak tekankan, ni abang nak wasiat kepada engkau lah. Beberapa benda dalam hidup ni kau kena buat kalau kau nak berjaya. Jangan sebut ni abang nak nasihat. Abang nak nasihat sikit boleh tak? Dia nasihat, dia dengar lah, masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri. Tapi kalau abang nak wasiatkan kau, abang mati pun kau jangan tinggalkan. Itu baru nama wasiat. Wasiat ada yang harta, itu lain lah. Itu sama juga kena buat. Ini wasiat dari segi amalan. So apa yang Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahri. Mesti engkau Abu Hurairah tiap-tiap bulan minimum puasa 3 hari. Dan puasa 3 hari ni biasanya ulama tafsirkan sebagai puasa masa bulan mengambang. 13, 14 dengan 15. Orang Melayu biasa istilahkan sebagai puasa putih. Sebab bila bulan mengambang tu, bulan tu nampak putih. Jadi dia pilih 3 hari tu, 13, 14, 15. Itu tafsiran dia lah. Tapi sini tak ada. Nabi hanya cakap puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, Abu Hurairah, kau jangan tinggal apa pun berlaku, mukim ke, musafir ke, sihat ke, sakit, muda, tua,
kaya miskin kau jangan tinggal benda ni, iaitu 2 rakaat solat duha. Jangan tinggalkan wahai Abu Hurairah. Rak'atayid duha, sembahyang duha 2 rakaat. Dan yang ketiga wahai Abu Hurairah, benda ini kau jangan tinggal seumur hidup, iaitu wa an utira qabla an anam, untuk solat witir setiap malam sebelum kau tidur. Jadi kita biasa witir bulan puasa, tapi sepatutnya witir itu selepas solat sunat 2 rakaat isyak, sama ada nak buat 2 campur 1, ataupun lepas solat sunat 2 rakaat isyak tu buat 1. Tapi kalau tiba-tiba bangun tahajud, dah tak payah witir, sebab witir dalam satu malam sekali sahaja. Kalau confident akan bangun tahajud, jadi sebelum tidur tu tak payah witir, supaya boleh witir waktu tahajud. Sembahyang tahajud katalah 4 rakaat, 2, lepas tu tutup dengan 1. Itu cara solat sunat witir. Tapi Nabi sebut kat sini spesifik lah, solat witir sebelum tidur, ya. Tapi kalau dah bangun tahajud, tak payah ulang witir. Yang 3, puasa 3 hari dalam sebulan, solat sunat 2 rakaat duha, dan iaitu solat sunat solat witir. Soalannya, bilakah waktu duha? Sekarang ni kita dah ada macam jam lah, Muslim Pro ataupun aplikasi Islam yang lain, dia boleh bagi tahu waktu duha. Tapi duha ni, terjemah duha ni adalah cahaya matahari yang ada tempias. Panas dia tu ada tempias. Kalau tuan-tuan bangun pagi lepas solat subuh, kalau tuan-tuan pergi morning walk atau jogging, dalam pukul 7 suku dah ada cahaya. Tapi cahaya tu kalau kena kulit tak terbakar, tak rasa panas. Dia cahaya, dia orang kata vitamin D ke? C. Vitamin E kan? Dia bagus untuk kulit-kulit jadi cekang. Tapi bila tuan-tuan jogging kata sampai pukul 8 suku, 8.30 tu, dia akan mula macam rasa terbakar sikit. Dia panas. Itu maksud duha. Cahaya matahari tu bukan sekadar cahaya, tetapi cahaya yang dah mula ada haba. Dia terbakar sikit. Itu dah tahu ini dah masuk waktu duha. Pokoklah tak ada jam kan, tak tengok apps nak tahu waktu duha. Pergi berdiri depan rumah, cahaya tu kalau rasa dah panas tu, itu dah waktu duha. Alright. Seterusnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda juga pernah diwasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau berkata? Ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada aku 3 perkara. Lan ada'ahunna ma'ishtu. Di mana Nabi kata, wahai Abu Darda, selagi mana kau hidup, jangan tinggalkan. Maka Abu Darda cerita yang pertama, apa yang Nabi SAW wasiatkan. Yang pertama, bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Untuk berpuasa setiap bulan minimum 3 hari. Dan ada juga tafsiran daripada 3 hari ni, macam tadi, dikering tekak. Sebab kalau kita puasa, kita buat satu kebaikan, Allah bagi 10 kali ganda ganjaran. So satu bulan ada 30 hari. Jadi kalau kita puasa 3 hari dalam sebulan, kita umpama dapat puasa pahala sebulan. Jadi pun kita dapatlah dikategorikan sebagai orang yang puasa seumur hidup. Puasa tiap-tiap bulan 3 hari, tapi kali dengan formula Allah, satu kebaikan diganjarkan dengan 10. So 3 kali 10, 30. Jadi itu minimum lah. Minimum kalau kita nak dapat dimahsyarkan, dibangkitkan bersama golongan yang sentiasa berpuasa 3 hari. Kalau tak mampu setiap Isnin dan Khamis, which is 8 hari sebulan, kita puasa 3 hari sebulan. Perkara kedua yang juga Abu Darda diwasiatkan, sama juga dengan Abu Hurairah, iaitu solatid duha, sembahyang solat sunat duha. Beza hadis ni dengan hadis Abu Hurairah. Tadi Nabi kata 2 rakaat solat sunat duha.
Dengan Abu Darda, Nabi tak sebut rakaat. Nabi kata solat duha. Suatu solat duha ni setengah ulama dia sembahyang macam Imam Bukhari, solat duha 12 rakaat. Dia orang gigih kan, semangat nak mengutip dan membuat pahala. Macam Imam Bukhari, dia sembahyang solat sunat duha 12 rakaat. Mereka suka sebab setiap kali mereka solat tu mereka rasa dekat dengan Allah. Mereka yakin bila minta doa lepas solat tu Allah Ta'ala kabulkan. Ulama-ulama dahulu mereka yakin apa masalah dalam hidup, sembahyang 2 rakaat mesti settle. Hari tu saya jumpa Dr. Sam. Dia penyanyi lagu yang saya anak Malaysia lah kan, DR Sam. Bukan Dr. Sam, DR Sam, penyanyi lagu, penyanyi yang dah otai sekarang ni, DR Sam. DR tu dari kan, D dari R Rembau, dari Rembau. SAM, saya anak Malaysia. Betul. Sekarang saya kata DR Sam, dulu you punya DR Sam dari Rembau, saya anak Malaysia. Dia kata ya tu dulu, sekarang saya dah tukar. Sekarang DR 2 rakaat. 2 rakaat. SAM Sam tu settle all masalah. Dia kata macam tu. Jadi itu ulama-ulama dahulu punya keyakinan. Apa masalah dalam hidup, terus buat wudu, sembahyang 2 rakaat, minta ke Allah, Allah Ta'ala akan selesaikan. Kita menyelesaikan masalah kita melalui ibadah kita. Dan perkara ketiga yang Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Darda, iaitu Allah anama hatta utira, janganlah engkau tidur selagi mana engkau tak solat sunat witir. Saya dulu banyak belajar di negara Pakistan dulu. Sana mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, solat witir tu hukumnya wajib. Jadi kalau kita tengok tu, mereka lepas solat isyak tu mesti dia akan semayang 2 rakaat solat sunat ba'diyah, lepas tu dia akan terus buat 3 rakaat solat witir. Dia hukum dia wajib. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia sunat muakkad, sunat yang ditekankan. Jadi kita pun kena biasakan diri untuk solat sunat witir. Ya, itu 2 hadis. Hadis-hadis lain pun terjemahannya hampir sama, iaitu di mana Nabi SAW berpuasa 3 hari setiap bulan. Hadis seterusnya akan lebih khusus, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza sumta minasyahri thalatan." Wahai Abu Dzar, kalaulah engkau nak berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ini Nabi, hadis sahih. Hadis sahih, Nabi kata kepada Abu Dzar secara langsung, kalau kamu nak puasa 3 hari dalam sebulan, kalau hanya kuat untuk puasa 3 hari dalam sebulan, fasum 13 wa 14 wa 15. Kalau Abu Dzar kalau mampu hanya puasa 3 malam saja, 3 hari dalam sebulan, Abu Dzar puasalah pada 13 ikut kalender Islam, malam 13 bulan mengambang, malam 14 bulan mengambang, dan malam 15 bulan mengambang. Jadi puasa 13, 14, 15 ni sabit daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis bertaraf hasan. Hadis bertaraf hasan, maksud hasan ni silsilah dia tu tak ada orang yang jahat yang meriwayatkan, semuanya orang yang dipercayai, dan yang meriwayatkan itu golongan grup yang besar. Hadis yang hasan, hadis yang baik. Cuma terputus satu sanad sahaja pada suatu ketika. Mana dalam satu zaman tu terputus satu sanad, tapi setiap zaman yang lain tak pernah putus sanad, dan yang meriwayatkannya tak ada langsung orang yang fasik, tak ada langsung orang yang tak sikoh, semuanya orang yang sikoh. Right? Kalau hadis sahih, setiap zaman sanadnya tak putus. Kalau macam saya belajar, maknanya lepas saya guru kepada dia, lepas tu dia pergi kepada Dioban, daripada Dioban dia pergi ke negara Arab, berharap pergi kepada Rasulullah SAW. Dia biasanya kalau zaman sekarang sanad dia
mesti 32 guru. Mana daripada saya, daripada orang yang belajar hadis sehingga ke Rasulullah, mesti ada 32 jalur. Tapi kalau riwayat hadis hasan tu, satu jalur tu terputus. Itu cerita dalam silsilah. Itu ilmu silsilah. Baik, so kita dah tahu. Kemudian satu lagi hadis, memang Nabi secara jelas mengatakan kalau nak puasa dalam sebulan 3 hari, puasalah ya'muruna bisiyami ayyamil bid. Puasalah pada hari-hari putih. Puasalah pada hari-hari putih. Hari putih apa? Salasa asyarata 13, wa arba'a asyarata 14, wa khamsa asyarata 15. Jadi kita kalau nak puasa 6 ni, puasa 3 hari ni, tak perlu pun kita hafal apa dia tarikh Islam. Kita tengok lagi bulan cantik kan, ni esok ni macam malam 13, macam nak penuh puasa lah. Tapi untuk lebih accurate kita tengok tarikh kan, 13, 14, 15. Baik. Seterusnya, kelebihan membukakan puasa orang lain. Ini biasa bulan puasa lah. Tetapi Imam Nawawi dia menutup bab ini dengan kelebihan membukakan puasa orang lain. Apakah pahala dia dan apakah kelebihan dia? Hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani. An Zaid bin Khalid Al-Juhani. Hadis yang macam ni dia sebenarnya bagus untuk isteri-isteri kita. Sebab isteri-isteri kita, maaf, tapi isteri-isteri kita pula kan, sebab ramai orang, jadi isteri-isteri kita lah kan. Bukan satu orang banyak isteri. Mana ramai orang, ramailah isteri. So macam isteri-isteri kita, dia menyediakan makanan untuk kita berbuka, ataupun dia pergi ke pasar raya, dia pergi ke Jaya Grocer, ataupun dia pergi ke Village Grocer, dia beli tu dan dia masak, dia membukakan puasa untuk kita tu. Walaupun dia tak boleh buka, dia tak boleh berpuasa kerana haid, dia dapat pahala yang besar sebab dia masak untuk kita. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membukakan puasa orang lain. An Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'un. Barang siapa yang membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala yang sama orang yang berpuasa, tanpa Allah mengurangkan pahala orang yang sedang berpuasa. Maksudnya dia ni berpuasa, lepas tu dia ni membukakan puasa untuk orang ini. So apa pahala dia? Katalah pahala dia 100 kilo emas, dia ni pun dapat pahala 100 kilo emas. Tetapi bukan bermaksud dia ni dah curi pahala dia, tak. Dia pun kekal dapat pahala 100 kilo emas. Dia dapat 100 kilo emas yang lain, yang special Allah Ta'ala bagi kepada orang ini kerana dia membukakan puasa orang tersebut. Seterusnya, wa an Ummi Imarah Al-Ansariyah, daripada Ummi Imarah Al-Ansari, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman. So hadis yang terakhir, pada satu hari Ummi Imarah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang rumah dia dan dia menyediakan makanan dan dia menawarkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia letak makanan tu depan Rasulullah untuk Rasulullah makan, Rasulullah pula cakap kepada beliau, kamu makanlah Ummi Imarah, kamu makan makanan ni yang kamu hidangkan kepada aku. Maka Ummi Imarah kata, inni sha'imah, tapi ya Rasulullah, saya puasa hari ni,
Saya hidang makanan ni untuk tuanku, untuk baginda makan. Saya puasa, saya tak boleh makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh bagus. Maka Nabi kata, kamu puasa hari ni, wahai Ummi Imrah. Saya puasa hari ni. Maka dia kata, inna as-sa'ima tusalli alaihi al-malaikah. Orang yang macam kamu ni, yang berpuasa ni, selagi mana dia berada dalam keadaan berpuasa, malaikat menghantarkan selawat kepada kamu. Ini bukan biasa, mana malaikat mendoakan kesejahteraan kepada orang yang berpuasa. Idza ukila indahu hatta yafraghu. Dan kalau kita duduk makan dengan orang yang berbuka puasa, walaupun kita tak puasa, tapi kita duduk makan bersama dengan orang yang berpuasa, maka malaikat juga akan mendoakan dan menghantarkan selawat kepada kita. Jadi kalau isteri kita dia menyediakan makanan untuk kita berbuka puasa, dia janganlah biar kita makan seorang-seorang. Dia duduklah bersama dengan kita supaya dia pun dapat selawat daripada para malaikat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya. Jadi itulah sedikit sebanyak kita malam ini kita dah bincang tentang puasa 6. Barang siapa puasa 6 dan puasa Ramadan, dia dapat pahala puasa seumur hidup ataupun puasa selama setahun. Kemudian kena puasa Isnin dan Khamis, kerana Rasulullah kata setiap Isnin dan Khamis buku catatan kita dibawa kepada Allah. Dan Nabi berpuasa pada Isnin dan Khamis kerana Nabi dilahirkan pada hari Isnin dan Nabi diangkat jadi Nabi pun pada hari Isnin. Dan kalau tak larat puasa Isnin dan Khamis, Nabi kata minimum puasa 3 hari sebulan. Tarikhnya 13, 14, 15 mengikut kalender Qamari, iaitu kalender bulan Islam. Jadi sekian itu saja. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk puasa Isnin dan Khamis. Minimum puasa 3 hari sebulan, solat sunat duha tiap-tiap pagi, solat witir tiap-tiap malam. Dengan itu kita dapat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih